Okey, Assalamualaikum, selamat berpuasa. Okey, hari ini saya berada di Hat Nyai. Saya akan buat review tentang dua bazar Ramadan. Di sini orang panggil Nat. Nat Hat Nyai. Okey, aku benda tu je. Jom. Okey, kawasan ni kita cari apa yang boleh kita makan. Jom. Tempat yang ini sosej pun ada di sini. Daging pun ada kat sini. Okey, ni. Dan ni air oren. Jom kita cari. Ni kuih dia berlais. Oh ni. Sini lain daripada yang lain pada. Saya tahu sup dia macam sup. Oh, sup nasi sup kot. Jom kita cari benda yang jarang ditemui. Sini kawasan ramai juga pembeli. Kita nak tengok air. Boleh? Kita tepi air. Ambil ya. Okey, kita ambil. Kita ambil air oren dengan teh hijau. แต่เธอเยอะแยะทั้งหมดนี้แกงส้มกุ้งก็มีต้มยำปลากระพงก็มีต้มกะทิไก่ถึงท้าย40 บาท50 บาทค่ะ ambil 500 ya ambil แบบถุงเป็นชิ้นเลยแป๊บนึงนะขอตักอันนี้ถุงแล้วก็ harga 10 baht. Kiranya satu RM1, RM20 sen lah kalau duit Malaysia. Ambil terus. Kita hanya ucap saja. Sosej dia sini ikat. Dia buat macam ni. Yang tu dalam 100 baht yang besar tu. Jom kita. Apa kan? Có một bạn ở đây lọc đầu. Đây là. Em mấy khá nó còn đâyค่ะเป็นอร่อยอันไหนNi bakar-bakar daripada bakar jagung, ubi geledek. Ubi ya. Ni dah lenyek jadi macam ni lah. Ini air daripada juga. Ni macam sosej goreng tepung macam biasa. Okay guys, yang ni banyak sayur-sayuran. Yang lain daripada yang lain. Pak luk สดใหม่เลยค่ะลวกกันใหม่ๆสุดๆเลยจ้าตัวอันนี้ปลาผาด้วยป่ะ Ni
Ya, jadinya macam di sana macam gaduh-gaduh. Tapi macam ulam-ulam lah sikit. อันนี้ของใครเอ่ยทำตามเดียวกันเอามาเลยเนาะ Latot kan. อีกที่ก่อนค่ะ อย่างเดียวเหรอคะสี่ สบายดีกันสบายดีไหมOh, jadi bakar-bakar kat sini. Jom kita tengok. Oi. Ambil kat barang. Guys. Oh, meriah kan. Oh, macam-macam ada ayam, sosis. นี่เป็นซีจ้า Nah, tu. Dia nyampai. Oh. รถที่สามฉันบอกไปที่ห้า Dia nak asap kan? Ha? Dia punya titik dia. Oh. ขนมไหมจ้าแล้วมาเลยบ้างดูก่อนได้เลยมาหรือเปล่านี่ถ่ายวิดีโอนี่ก็ถ่ายวิดีโอถ่ายแม่ค้าด้วยเขาถ่ายขนมน่ากินเนาะเวลานม Telur ikan digoreng. Dia akan jadi macam ni. Oh, ni dia punya lengkong. Dia ada. เอาเป็นอะไรดีคะเต้าหู้น้ำเต้าหู้ค่ะ Ni bubur. Dia ada macam-macam bubur, bubur cacah, bubur ubi, bubur ketan, semua bubur dia dah. Dia tengah bubur. กับลูกตาลเหรอต้มยำ20 บาทเลยจ้า Guys, ni macam nasi kerabu. จ้า Nasi kerabu Thailand. nasi kerabuจ้า Ada pelam. Ada pelam, pulut pelam. น้ำnasi kerabu ค่ะ Dia nasi kerabu dia. กระดาษดอแดงอ่ะไปก่อนนะคะ Sini lauk ni daripada bungkus siap-siap. Daripada bungkus siap-siap. So, mereka hanya ambil saja. Jom kita tengok.
มันจ้าก๋วยเตี๋ยวผัดน้ำมันจ้าตามไหมจ๊ะ Oh, sini guys. Sini pun ada houseboat. แล้วก็7แล้วก็แล้วก็20 Yang ni air dading 190 บาท dari. ดูก่อนได้ค่ะ Okey guys, kalau nak tahu pasar malam di mana di sini, kalau pergi situ ada robot dekat Hanyai. Daripada Ligada dia mai sini, betul-betul dia Bangli Tom Yam. Dia betul kat situ ada Bangli Tom Yam, nampak? Kita zoom sikit. Bali Tom Yam. Okey. Kalau naik Grab kata Bali Tom Yam. Search. Okey, lagi satu dia okey dekat, dia jalan dekat Tonong Nimpak Songreng. Betul tak? Oh, nampak? Tanon Nimpak Songkrung. Macam itulah dia punya perkataan. So lagi setengah jam kita nak buka puasa kawasan ni, tapi orang ramai juga tu tengah masuk. Dia keadaan dia macam ni. Dan ni salah satu review saya dekat Hanyai. Hanyai ada 2 bazar night. Di sini dengan Porfi. Nanti saya akan next video kita akan post di post office. Sini pasal terlewat sikit lah nak ni. Okay guys, jangan lupa subscribe dan like di bawah, komen apa yang patut. So kita next ni kita akan jumpa lagi dekat pasar malam lagi satu. Okay, see you.